Pasangan tunang ditahan polis disyaki terlibat dalam kes pecah rumah kediaman pepengaruh Nana Bebe hingga mengalami kerugian hampir RM360,000 di Bandar Sungai Long Kajang pada Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrun Abdul Yusuf berkata kedua pasangan berusia 21 dan 37 tahun itu ditahan sekitar jam 10.30 pagi hingga 2.30 petang pada Isnin. Beliau berkata tangkapan dibuat oleh Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang dan dibantu Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor. Jelasnya suspek lelaki merupakan pekerja swasta manakala pasangannya tidak bekerja dan dipercayai terlibat dalam kes terbabit. Dalam pada itu, polis turut merampas 2 unit telefon bimbit dan semakan mendapati kedua-dua suspek masing-masing memiliki 2 rekod lampau kes narkotik. Berikutan itu, katanya suspek lelaki telah direman 2 hari manakala tunangnya direman sehari untuk siasatan di bawah Seksyen 457 Kanun Kesesaan dan Seksyen 379A Kanun Kesesaan. Bagaimanapun, Nazrun berkata siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengesan suspek lain yang terlibat termasuk barang kes tersebut. Terdahulu, media melaporkan polis menerima laporan kejadian tersebut daripada mangsa pada jam 9.03 pagi 16 November lalu. Antara yang hilang adalah barang kemas, 4 unit topi keledar jenama Shoei dan Arai selain 2 motosikal jenis Yamaha RSX dan Yamaha LC135V8 dianggarkan bernilai hampir RM360,000.